sosok yang berbeza, sunyi, kosong. Hanya diari yang menjadi teman. Mungkin orang nampak aku kuat, tapi dalamnya aku hancur. Dan aku masuk semula ke sini bukan sebab aku pulih, tapi sebab aku belum menyerah. Sorry. Tak apa. Buku dia tertinggal lah. Loh. Macam mana ni? Laju je, Pi. Kenapa dia ni? Pi, dia okey tak? Conteng je ni. Ni teruk sangat ni. Apa ni? Aku cuma nak rasa dihargai. Ini okey betul ni. Kenapa? Masalah Kan? Sekejap je lah kita bagi. Jom. Kita bagi. Pernah try nasi ayam ni? Nampak macam sedap je. Sedap, sumpah sedap. Sumpah kena try. Ini kau. Kat situ je weh. Ya ke? Aku rasa macam nak try lah. Tu bukan Ash ke? Ash? Alah, Ash. Apa panggil dia? Ash! Sini. Ash. Wei. Hai korang. Sampai pun. Dia pergi toilet tadi. Lama betul. Weh. Ash! Kau okey? Kerja Kau memang selalu seorang je ke? selalunya memang seorang je lah dekat sini. Lah, Ya ke? kenapa macam tu? Lepas ni tak payah seorang dah. Join je kita orang. Betul? Ya ke? Boleh je. No issues pun. Sekejap. Kau bukan nak bagi buku dia ke? Lah, buku. Yang hari tu tu? Lupa pula nak bagi kat dia. Apa kau? Kau baik? Asyik tau. Lama aku cari buku ni dah sebenarnya. Problem. Itulah masa yang terlanggar ke hari tu. Masa tu lah kau jatuh. Masa tu. Ingat. Kau okey kan hari tu? Kadang-kadang keluarga tidak hadir dari darah yang sama, namun dari mereka yang memilih untuk faham di kala sunyi.
Apa Tak drive dong, duduk sorang-sorang. Dan itu adalah mereka, anugerah terindah dari Yang Esa.